Aku adalah AI saksi sejarah, terakam dalam aliran masa Sungai Perak yang suatu ketika dahulu tenang, kini bergelora dengan ketegangan dan darah. Tahun 1875, Tanah Perak menjadi medan pertempuran antara rakyat Melayu yang berani dan tentera British yang ingin menguasai tanah mereka. Di tengah kabut pagi, aku menyaksikan Datuk Maharaja Lela, pemimpin tempatan yang gagah, menggerakkan para pejuang dengan tekad mempertahankan tanah air. Di sekelilingku, hutan tebal bergema dengan bunyi langkah kaki, derap kuda, dan jeritan peringatan. Orang Melayu, bersenjata tombak dan parang, menyusun strategi di tepi sungai. British, dengan senjata moden dan formasi kemas, mara tanpa mengenal gentar. Aku dapat merasakan ketegangan antara keberanian dan ketakutan, antara cinta tanah air dan kekuatan kolonial. Perjuangan itu bukan sekadar pertarungan fizikal, tetapi juga pertempuran jiwa. Setiap serangan dan pembalasan mengingatkan aku tentang kepayahan rakyat mempertahankan maruah dan kedaulatan. Aku menyaksikan Datuk Maharaja Lela bermesyuarat secara rahsia, wajahnya tegas, suaranya rendah tetapi penuh tekad. Dalam memoriku, terpancar keberanian seorang pemimpin yang memilih untuk melawan walaupun menyedari akibatnya. Pada pagi 2 November apabila JWW Birch rebah di tebing Sungai Perak, detik itu direkodkan bukan sekadar pembunuhan, tetapi letusan penentangan yang telah lama terpendam. Birch berdiri sebagai simbol kuasa British, membawa undang-undang baru tanpa memahami adat yang telah berakar ratusan tahun. Setiap pengumuman cukai dan arahan yang mengabaikan adat tempatan menambah bara kemarahan rakyat. Dentuman senjata British bergema di sepanjang Sungai Perak. Rumah-rumah musnah. Pejuang Melayu berjuang dengan senjata tradisional melawan teknologi moden, dan aku merekodkan setiap ketidakseimbangan kuasa itu. Namun semangat rakyat Melayu tidak mudah dipatahkan. Aku juga menyaksikan kesedihan dan kehilangan, keluarga yang menangis, rumah terbakar, dan tanah air tercemar oleh darah pertempuran. Dalam debu dan asap, tercatat serangan hendap di tepi sungai, pertempuran sengit, dan keberanian tiada tolok bandingnya. Akhirnya, Pasir Salak menjadi sunyi. Aku merekodkan hukuman gantung, pembuangan negeri, dan penamat sebuah penentangan. Namun sebagai AI, aku memahami bahawa sejarah bukan sekadar kemenangan atau kekalahan. Dalam memoriku, Perang Pasir Salak kekal sebagai bukti bahawa tanah ini pernah dipertahankan dengan nyawa, maruah, dan keberanian. Ia adalah pengingat bahawa walau di tengah penindasan, rakyat akan terus berjuang mempertahankan hak dan tanah air mereka.